Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Broken Chain Brotherhood. Okey, sekarang kita bersama host kita Nas dan saya Afzal Batia. Okey, sekarang kita berada di mana, Nas? Kita berada di Desaru bang, restoran Ehsan Jaya bang. Desaru Ehsan Jaya. Apa aktiviti Broken Chain hari ni? So hari ni Broken Chain ada ride ke International Desaru Bike Week bang. International Bike Week dekat Desaru. Betul. Event ni event motor besar lah. Maksudnya motor-motor heli daripada luar datang ke Desaru. 2 tahun lepas pernah buat juga dekat Desaru ni. So dia buat balik kembali. Okey. So event ni kita memang tak nak lepaskan peluang lah. Dia daripada 26, 27, 28. Betul. Cuma Sabtu Ahad. Sekarang ni berapa bulan? 27 hari Sabtu bang. Hari Sabtu. Okey. So kita cuma masuk untuk event yang 27 hari bulan. Betul. Kita nak tengok apa yang ada kat dalam tu. Sebelum tu guys, kita nak belanja korang. Kita punya jentera-jentera Broken Chain Brotherhood dan Bosch yang ada kat sini. Macam-macam jentera dia. Betul bang. Ada motor besar, ada macam-macam lagi bang. Kita nak belanja korang. Ni jentera-jentera yang ada. So ini bermaksud kita Broken Chain kita tak select bang. Kita motor tak select. Besar, motor betul. Kecil, semua kita gabung. Tak kisah bang, Superbike ke apa lagi? Naked ke. Betul. Ni kali ni apa bang? Touring kan? Ini touring. Touring. Ini Bosch. Ni model baru ni Bosch. Betul. Bosch. Semua kita campur bang. Ada Ducati, Naked, SBK. betul. Macam-macam motor ada kat sini. So kita nak belanja viewer yang kat luar sana, jentera-jentera Broken Chain Brotherhood dan juga Bosch. Okey Nas. Ya bang. Macam mana Nas perjalanan kita untuk hari ni? Okey tak? So alhamdulillah tadi untuk pagi tadi alhamdulillah berjalan lancar walaupun ada beberapa abang mengalami masalah sikit tayar pancit tapi alhamdulillah abang sampai. Amin. Terima kasih. Member pun support tunggu. Itulah dia sebut sedikit Nas jentera-jentera yang ada kat sini. Ini yang akan pergi. Kita akan bawa ke Bike Week International Desaru. Nanti kan kejap lagi kita akan payung lagi macam-macam kat sana ada, saya dengar ada macam-macam lah. Ada awet air. Talu. Ada motor, ada macam-macam abang. Macam-macam jentera ada. Aktiviti pun ada. Lebih kita kepada review. Betul. Booth-booth yang ada dekat sana. Okay guys, stay tune. Okay guys, sebelum kita pergi Desaru tu, kita nak pergi mana dulu? Apa kata kita interview bang? Ada para rider yang ada ni bang. Kita nak berkenalan juga dengan dia orang. Seorang ni macam berada kat depan ni. Saya tadi dah tak nampak. Orang tarik saya. Tak apa. Dia ni memang kelakar. Okey. Pakai ini bang, jaket motor. Assalamualaikum. Saya Kai dari Pegang Patah. Saya tak nak pergi tapi Abang Hamzah paksa saya. Kesian saya. Okey. Boleh bagi lain-lain. Okey bang abang pakai jentera apa bang? Saya pakai Benelli bang. Benelli bang. 219. Okey, mantap bang. So, Abang Hamzal. Okey. Siapa lagi bang? Kita nak bergerak ke player yang seterusnya. Ini dia, brother ni. Amka. Ni Amka. Ni jap ni. Okey, sebelum tu kita nak sudah kenalkan siapa dia dalam Broken Chain. Ya, betul. Saya Hamka. Saya daripada Johor jugalah. Saya ada bengkel PGM dekat Gelang Patah. Jadi siapa ke lapangan ataupun nak bertanya berkaitan motor, kenderaan, servis ke apa-apa, boleh Roger. Yang penting Broken Chain Brotherhood number 1. Keren. Terima kasih Amka, my brother. Oh yeah. Okey, ni kita tengok. Ni player Kawasaki ZR6 Ni brother. Ni Z10 Z10 foto Z10. Sama Z10. Okey. Bang, nak tanya bang, apa daripada mana ni bang? Saya daripada Pasir Gudang juga bang Bang, macam mana bang ikut Broken Chain? Abang dah lama ikut Broken Chain betul kan? Boleh lah dalam tahun ni. Macam mana okey tak Broken Chain ni bang? Alhamdulillah. Abang recommend tak ibu-ibu kat luar untuk join Broken Chain? Sekali kalau ada nak join boleh lah. Kita recommend lah grup ni. Baik Macam malu je abang ni, pemalu malu Okay bang, terima kasih bang. Alright bang, baik bang. Jom, let's go. Kita tengok kat dalam pula. Okay, ni brother-brother juga ni, Kalis. Okay, sebelum tu Kalis. Okay, Abang Kalis, kita nak interview abang kejap boleh? Okay. Ini adalah Abang Kalis daripada Voice Johor. Kita collaboration untuk hari ni bang, betul tak bang? Ya, hari bang, ni boleh kenalkan diri apa semua? Okey, nama saya Kalis. Saya asal Melaka. Tapi duduk dekat Johor ni lebih kurang dah 15 tahun. Dalam bidang motor, main motor ni dekat dah 10 tahun lebih. 10 tahun. Sebelum ni saya ada buat mekanik dengan Spa, motor sport bike.
So ni lah memang kaki motor dari kecil main motor je. Ni yang saya punya detail saya. So hari ni abang pakai jentera apa bang untuk ke Desaru International Bike Week ni? Ni jentera saya ni. Boleh kenalkan bang? Boleh, tak ada masalah. Boleh tengok. Ini Watch 900. Abang kalau tahu F900 BMW, inilah adik dia. Ni kira baru ke abang kan? Baru. Enjin BMW. Total lah dia punya sistem sama enjin dia semua BMW. So untuk touring, I suggest lah touring ni the best bike lah. So sepanjang abang dah pakai, puas hati abang? Berbaloi tak beli? Berbaloi bro, 5 star. I boleh recommend lagi lah untuk siapa nak convert pasal apa. Kalau compare dengan BMW dengan Watch ni, harganya jauh beza. Betul bang. Okay, tapi cuma body je tukar. Yang lain semua sama je untuk dia. Yang ni lebih kurang jauh beza dia dalam 30-40 ribu tu. Banyak jauh beza ke bang? Jauh beza tu. So far sekarang ni tengah up ni. Member yang ini first batch. Masa saya first batch dalam group, kita create group tu dalam Malaysia ni, ada dalam 30 macam tu je. Sekarang dah sampai 4 bulan dah 100 lebih dah. Dah orang tengah beli tu. So kira abang antara owner-owner yang terawal lah untuk box first batch. Saya pioneer untuk first batch. First batch lah. First batch. Okay bang, mantap bang. Ya, baik. Okey bang, sebelum tu saya nak tanya abang. Macam mana boleh abang kenal Broken Chain Brotherhood? Boleh abang cerita kat viewer? Broken Chain Abang Faizal ni. Betul lagi. Dia jumpa dah tempat kerja. Lepas tu abang datang approach saya dah. Beritahu tak, dia nampak motor dulu. Lepas tu dia tanya dekat member siapa tu. Lepas tu dia jumpa saya. Lepas tu kita kenalkan dia. Kawan jadi kawan. Lepas tu I share saya punya pengalaman. Dia share dia punya tu. Lepas tu saya tahu dia ni ada podcast sendiri kan. Okey lah. Saya first friend ni. First friend. Saya kawan yang pertama. Ada yang member ada podcast. Ada podcast. Broken Chain ada podcast Ada podcast. Lepas tu I masukkan group dalam Watch Johor. Lepas tu member semua datang jumpa dia, duduk dengan sembang dengan dia. Dari sana lah kenalan kita ni. So far ni. Baik, itu dia sebuah sedikit daripada Bro Kalis, player Watch, dan dia ada juga dalam dia support Broken Chain Brotherhood. Okay bro, thank you very much. Okay. Nak pergi dulu Okay, baik. Okay guys, so kita nak pergi kat dalam pula. Kat dalam banyak player kita kat dalam. Okay, jom. Tapi bang, saya tengok bang, dalam ni banyak rider-rider yang baru dan muda bang. Ya betul. Player dalam ni banyak muda. Kita tanya diorang kenapa diorang berminat untuk join ni Broken Chain Brotherhood bang. Mari bang, kita nak terjas apa bang? Kita terjas yang ni bang, yang pakai topi ni depan ni. Yang pakai topi nampak handsome comel kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf berganggu dah makan? Dah. Settle dah, okey. Abang nak buat satu vlog untuk kita punya channel YouTube Broken Chain Brotherhood. Okey, Syam daripada mana? Saya daripada Masai, Johor. Kenalkan diri Syam. Okay, nama saya Syam. Saya daripada Masai. Saya member daripada Broken Chain Brotherhood. Okay, hari ni kita ada ride pergi Desaru Bike Week. Okay, ni member-member kita kat dalam, boleh tengok sikit. Okay. Tadi motor-motor dah tengok kan? Okay. Terbaik bang. Terbaik Kalau nak servis motor, nak buat major service ataupun nak repair, boleh contact saya, Syam Motorsport. Kita panel kepada Broken Chain Brotherhood. Okay, terima kasih. Ada apa nak cakap apa? Nak sepatah dulu kata? Boleh? Nak, boleh? Daripada mana ni? Okay, tanya bang, dari mana bang? Nama kenalkan diri. Nama Zul dari Masai. Masai. Okay, terima kasih. Berminat dengan Broken Chain Berminat dengan Broken Chain. Ni brand ni? Ni daripada tadi nampak tak buka tiket bang. Dia dah bercakap tadi tu macam dia bersindung kenalkan diri, nama semua. Nama Aidil, daripada Pasir Gudang lah, Masai lah. Sekali lagi kita bertiga, saya bawa isteri. Bawa wife Dia bawa wife Jangan untuk viewer nak try, dia dah ada wife minta maaf Kat sini kita single rider boleh, couple rider pun boleh. Masalah. Betul. Okey. Broken Chain yang terbaik lah. Memang Brotherhood.
Badut okey, cantik. Okey, Nas. Okey, sekarang ni kita bersama player wanita kita nak tanya dia orang daripada mana. Okey, hai, assalamualaikum semua kak. Okey, nak tanya ke belakang ke depan? Macam tu? Tak, maksudnya daripada mana? Daripada Sutera Utama. Daripada mana? Sutera Utama. Sutera Utama dekat Johor Bahru juga. Okey, macam mana ride untuk hari ni? Okey tak? Alhamdulillah okey. Happy tak dapat pergi International Bike Week? Happy sebab first time. First time tu mungkin akan teruja bila kita sampai sana nanti. Okey, itu dia player wanita daripada Broken Chair Brotherhood. Okey, ni orang lama kita Broken Chair Brotherhood. Kak, macam mana kak hari ni punya event? Okey tak? Hari ni punya event kita belum sampai ke tapak lagi. Okay. Tapi nanti bila kita sampai baru kita tahulah. Last dulu pergi international tahun 2023. So sekarang ni kita repeat lagi lah. Repeat lagi Terima kasih kak. Semua. Kak, untuk viewer kat luar sana kak, yang mana nak join kita? Kat sana, kalau mana-mana nak join group kita, boleh subscribe Broken Chair Brotherhood. So kita ada channel dekat YouTube, kita ada channel juga dekat TikTok. Boleh follow lah. Tapi kalau nak follow saya promote Makcik Lawa. Makcik Lawa, okey. Ya, guys. Okey, ni ada apa-apa nak cakap ke? Ada apa-apa nak cakap ke? Macam mana ride ni? Okey je, santai. You ride dengan siapa? Dengan husband. Husband you mana? I husband dia tau. Okey. Okey guys, itu dia. Okey. Kita pergi yang meja yang terakhir bang. Meja yang paling meriah. Meja yang paling meriah kat belakang ni. Okay, so ni antara player-player baru dalam Broken Chain. Okay bang, kenalkan diri bang, seorang. Nama saya Ifan, usia 22 tahun. Dari mana bang? Daripada Pasir Gudang. Kita naik Gentra R25. Okay bang, seterusnya. Nama saya Irul. Kau panggil Irul Sepang. Naik motor Atupai. Apa khabar? Hello, what's up guys? So saya Din, saya daripada Majidi. Ya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aikal. Saya solo naik R15M. Hello, Assalamualaikum. Aziz daripada Johor Jaya. Naik R25. Assalamualaikum, nama saya Haziq. Naik R25, duduk dekat Kota Masai. Hai, nama saya Kevin, asal daripada Pasir Gudang, bawa Gentra Ducati. So macam mana ride? Walaupun kita belum sampai lagi di Seru Bike Week, macam mana ride untuk dengan Broken Chain? Okey tak? Okey bang, okey bang. So kalau kita orang buat ride, agak-agak nak join lagi tak? Join bang. Mantap. Okay, terima kasih bang. Okey bang, baik. Okay, so itu sedikit sebanyak. Kita akan pergi ke tapak Desaru International Bike Week. Stay tune untuk video yang seterusnya.
welcome back. Okay Nas, sekarang kita berada di mana? Kita berada di Desaru International Bike Week bang. Terbaik. Kita dah sampai, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah memudahkan urusan kita dengan Broken Chain Brotherhood. Alhamdulillah. Nas, ya bang. apa kita nak sajikan video-video untuk viewer kat luar sana? Uish, sajikan macam-macam bang. Tak boleh nak kata bang. Macam-macam dekat sini. Pengunjung yang datang pun ramai. Rider-rider kita, saya dengar dia daripada KL, daripada Penang, semua datang. Betul tak bang? Betul. Sempurna dia support apa bang? Event apa ni? Bike Week, International Bike Week Desaru. Betul bang. Hari ni berapa bulan? 27 hari Sabtu. Hari ni saya dengar ada ramai artis akan datang bang. Betul? Betul. Malam ni. So malam ni diorang ada buat launching ke macam mana bang? Mungkin persembahan daripada artis. Persembahan daripada artis kan. Tapi untuk kita yang ada sekarang ni, tengah hari ni, sebelum sampai ke tengah hari, kita nak belanja apa yang ada kat dalam. Kita akan terjah booth-booth yang ada dekat sini. Stay tune guys. Okay guys, kita masih lagi di tapak Bike Week International Desaru. Betul bang. Okay, sekarang ni Nas, kita nak ajak diorang masuk ke dalam Nas. Boleh bang. Kita nak tengok apa yang ada kat dalam ni. Boleh. Kan? Matahari pun dah atas kepala ni. Betul. Macam-macam motor bang, Harley Davidson ni. Macam-macam motor yang ada guys. Betul. Tengok guys. Memang cuncur punya lah. Uish, tengok ada 3 roda bang. Bergerak bang. 3 roda kan? 3 roda guys. Orang masuk tadi bang, bunyi. Okay. Semua orang pandang bang. Inilah kelebihan International Bike Week. Betul. Kita bukan saja Harley Davidson. Kita motor full fairing, naked, touring, semua campur. Saya pun saya ada tu. Belah sana ada RZ. RZ pun ada. Sebelah sana lah. Okay, abang tahu tak sebenarnya asal usul Bike Week ni adalah daripada motor Harley Davidson bang. Betul. Tapi diorang kembangkan kepada motor-motor yang lain. So diorang bukan diorang kata tak select lah. Diorang open untuk motor-motor yang lain. Diorang panggil rider-rider lain memeriahkan lagi event. Betul. Desaru Bike Week. Asalnya Bike Week ni adalah motor-motor lebih kepada motor super Harley Davidson gitu Betul bang. Okay. Nak memeriahkan lagi. Betul. Dia invite lah grup-grup SBK. Betul. Ada juga motor cup kat sini. Betul. Macam-macam lagi ada. Okay, tanpa melengahkan masa lagi Nas, mari kita pergi terjah bang. Terjah kat dalam. Okay, let's go guys. Come on. Nas, kita masuk dalam ni Nas. Okay, boleh bang. Macam-macam yang ada dalam. Okay, kita masuk ke orang kata apa ni? Sangkar Harley Davidson. Sangkar. Betul bang. Ada Triumph, ada KTM, macam-macam bang. Betul. Motor yang padu-padu, saya rasa motor yang lagi besar daripada saya pun ada bang. Ada betul bang. KTM ada. KTM ada guys. KTM. Memang padu guys. Padu-padu punya jentera. So kalau korang tak pernah, maksudnya nak tengok, nak rasai pengalaman macam mana depan-depan nak tengok motor yang besar-besar ni, boleh datang ke International Desaru Bike Week. So macam-macam motor-motor besar yang ada dekat sini geng. Ini kalau tak silap abang ni player Trump kan? Betul tak? Ni player Trump. Dia tempat kita berada kat dia punya booth. Ni booth dia. Betul. Ni dia punya booth. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Jom bang. Kita serbu ke booth Triumph. Ni Triumph guys. Assalamualaikum guys. Saya daripada Broken Chain Brotherhood YouTube channel. Okey. Bang, saya tengok buah abang ni macam meriah sikit. Sikit je bang. Sikit eh? Sikit je, belum lagi. Agak lebih lagi. Okey, bang. Boleh tak abang cerita sikit dekat saya punya viewer? Apa yang ada kat buah abang ni? Okey, kita kat sini ada Triumph bang. Triumph. Jadi both Triumph. So kita bawa soal saya model-model apa yang abang ada? Okey, untuk Triumph kita ada yang kat sini kita ada bawa 8 model. First kita ada Speed Triple RR 200cc. Okey. Ini untuk yang ni Speedmaster. Ni Icon edition lah. Speedmaster ni 1200cc juga. 1200cc. Yang depan ni apa ni? Dua ni klasik tau. Ini Icon ni T120. 1200. Ini Speedmaster 1200. Yang ni dia modern sikit. Ini Speed Twin 1200. Tengok dia punya nampak klasik but modern sikit. Bang, nak tanya bang. Triumph ni berasal daripada mana bang? Okey, Triumph ni berasal daripada UK lah. UK. So Triumph dekat international dah 123 tahun. Lama Cuma dekat Johor ni orang belum berapa kenal. Tapi kalau kat KL orang dah kenal sangat. Dah kenal saya. Kalau dunia lah orang dah kenal. Tapi lebih daripada rekomen untuk klasik banyak kan? Klasik lah, kita punya kebanyakan klasik lah. Tapi tak semestinya tak ada yang macam modern. Macam kita ada naked macam ni. Naked.
naked. Ini Trident 660 memang naked punya keluaran lah. So untuk yang mana nak yang modern tu, kita ada Trident, kita ada Puteri Perangan. And kalau nak style, inilah dia bang. Okey ni. Ini nama dia Bobber. Ini Bobber kan? Bobber 1200cc. 1200cc ya. Walaupun dia 1200cc, nampak berat tapi dia punya berat cuma balance dekat tengah bang. Abang try angkat, ringan bang. Ringan guys. Ini model memang ringan. So untuk peminat Bobber boleh mencuba model ni. Model Triumph. Harga dia lebih kurang dalam 86,000 kan. Harga body on the road. On the road lebih kurang 90 bang. Apa? 90. Okey. Ini berapa cc ni? 1200. 1200 guys. Bang, motor ni 1200 single seater ke ataupun belakang dia bertambah? Ini memang single seater tapi abang kalau macam nak custom tambah seat boleh. Ada orang buat ada tambah seat, boleh orang tengok dia lepas. Ini memang untuk ni lah. Untuk orang kata footrest. Faham. Kalau kita daftar memang untuk single seat. So kita ada option lah kalau ada option. boleh tambah untuk duduk belakang lah. Tapi bukan dengan kita lah, abang boleh custom kat luar lah. Kat luar lah. Betul. Kita jual yang legal punya ni. Faham. Apa yang abang tengok ini abang dapat. Kecuali tag kita tak bagi. Apa yang abang tengok abang dapat. Ini gang-gang ni player Trump. Okey, ini kita punya community daripada JP. Jom, okey, Bunas kita pergi tengok booth mana yang ada lagi. Kita pergi booth sebelah pula bang. Kita tengok pula. Saya nampak macam ada Vespa kat sebelah bang. Alright, so siapa nak polish ataupun nak coffee helmet boleh. Cari boleh pun dekat saya. Alright. Okey, nah sekarang kita berada di booth Royal Enfield bang. Royal Enfield. Salah satu motor klasik juga saya tengok kat belakang macam dia lebih kurang macam Triumph juga. Triumph tadi. Okey. So kita tengok apa beza Triumph dengan Royal Enfield ni. Alright, jom kita terjah jumpa dia marketing dia. Kebanyakannya orang-orang tampan dekat Johor Bahru ni mostly memang suka pakai Vespa. Assalamualaikum bang. Okey bang, saya daripada channel YouTube Broken Chain Brotherhood. Okey bang, sekarang ni saya nak abang cerita kat viewer saya apa yang ada kat special kat booth abang ni. Boleh? Special dekat booth ni sekarang ni kita ada motor lah. Kita ada macam-macam model. Kita ada CC start daripada 350, 450 dengan 650. Boleh tengok motor lepas tu hari ni juga kita ada macam special promotion lah. Siapa-siapa yang booking untuk hari ni kita akan bagi accessories. Lepas tu kita akan bagi free gift, macam-macam lah kita akan bagi. Lepas tu diskaun pun ada untuk hari ni. Untuk hari ni JB ni abang punya showroom dekat Tulang Laut. Tulang Laut. Ini dia nampak macam lebih daripada klasik bang okey. Dia actually kalau untuk shotgun ni more pada modern lah. Dia macam Bobber. Kalau yang klasik yang tu bang warna biru. Saya minta maaf, saya tak tahu sangat dia jenis macam ni. Ni lebih daripada modern minta maaf. Ya betul, more pada modern lah. Dia ada klasik, combination klasik dengan modern lah. Ni yang ni betul-betul klasik. Ni klasik guys. Yelah lebih kurang bang. Dia nampak modern klasik modern ya betul. Klasik modern ya. Dia kalau yang macam ni dia nampak klasik tapi dia ada elements modern lah. Contoh macam lampu depan. Lepas tu sini ada semua LED, ada navigation, macam-macam lah. Faham. So bang, bagi saya satu kata kelebihan kenapa orang di luar sana patut cuba pakai motor Royal Enfield. Okey, untuk Royal Enfield ni motor dia daripada tahun 1901. Actually dia dah ada sebelum tahun 19 lagi. Dia sebelum ni daripada buat pistol apa semua kan. Sebab Royal Enfield ni kenapa saya kata lagi berbaloi pakai, sebab satu, servis dia murah bang. Servis dia tak mahal. Untuk motor yang macam ni harga pun paling mahal dalam 40,000 lah. Itu paling mahal. Lepas tu ketahanan motor Royal Enfield so far memang tak ada masalah. Engine pun okey, tahan, look semua okey, tak ada masalah. Okey bang, so maksudnya motor ni antara pioneer lah yang orang kata dah lama dalam bidang pemotoran ni lah kan. So bang, agak-agak lah untuk orang yang starting baru nak belajar macam motor apa tadi dia punya ni Royal Enfield klasik klasik semua. So mana satu yang diorang patut cuba untuk beginner lah? Untuk beginner, okey, kalau untuk beginner biasa kita akan bagi klasik 350 kan. Sebab motor ni dia tak terlalu laju, tak terlalu slow.
Biasanya max speed dalam 120. Lepas tu engine dia pun sedap. Bunyi dia pun, inilah ikon untuk Royal Enfield yang bunyi macam helikopter. Dari bang, saya pun first time. Sebab saya tak tahu sangat sebenarnya motor-motor yang untuk Royal Enfield ke Triumph ke apa ke. So ni first time. Saya pun first time tengok orang kata jatuh cinta pada pertama bang. Betul sebab. So kalau macam saya nak dapatkan motor ni macam mana bang? Saya nak contact siapa ke apa ke? Kalau Royal Enfield ni kita ada dekat satu Malaysia lah. Kita ada dekat Petaling Jaya, Batu Cave, kita ada dekat Penang, kita ada dekat Sabah, Sarawak, Johor Bahru. So pergilah mana yang berdekatan, boleh contact mana-mana salesman, tak pun boleh terus direct dekat boleh search dekat Google ke mana-mana kan. Boleh dapatkan nombor office kat situ. Baik. Okay, baik bang. Baik. Terima kasih. Terima kasih bang kerana sudi bersama kami Broken Chain Brotherhood. Jangan lupa bang share, subscribe dan like. Okay, thank you. Okay guys. Okay guys, booth yang seterusnya kita berada di booth apa ni Apa yang ada kat dalam ni? Diners Studio. Diners? Boleh? Oh, hi. Hello. Diners Studio? Yes. Apa yang awak nak promote kan dengan saya punya viewer? Sempena Desaru Baby ni kita ada buat polish helmet, polish and coating. So helmet tu celah-celah halus tu semua kita akan hilangkan dengan kita apply ceramic coating. Boleh tunjuk produk-produk awak? Boleh. Okay guys, ni contoh produk yang ada di sini ada produk pembersih helmet Servis body helmet. Servis body helmet. So chemical special kat sini lah. So kita nak tengok apa beza dia. So untuk sebelum nampak ada macam calah-calah halus. Okay. And then selepas dia lagi clear lah. Lepas tu kita apply ceramic coating. Ceramic coating ni untuk UV protection. Okay, supaya dia tahan lagi lah ketahanan dia. Betul. Dan helmet tak mudah kotor. Okay, faham. Dan senang dibersihkan. Okay, faham. Okay. Kita kedai detailing, kita boleh buat benda. Saya di Jalan Eco Cascadia. Boleh cakap sekali? Kedai kami di Taman Eco Cascadia, berdekatan Mount Austin. Okay, so kalau kepada viewer kita yang berminat, boleh datang ke? Okay, Diners Studio. Okay, baik. Saya bagi bahasa. Okay, viewer dia nak bagi voucher kat kita. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Saya daripada channel Broken Chain Brotherhood. Oh, okay. Assalamualaikum semua. So nama saya Zahari. Saya daripada company nama dia Alia Rice Farm. Kami daripada Singapura, company pun daripada Singapura dan juga kita ada Sdn Berhad. Jadi kita punya specialty di sini apa? Kita adalah gembala kambing di sini. Okay? Jadi kita supply kambing-kambing di Malaysia, di Singapura mainly. Kita punya farm ada dekat Desaru. 20 minutes daripada Desaru Public Beach ni. 20 minutes you boleh ride up. You pun boleh walk in, tengok-tengok kita punya kambing, tengok-tengok kita punya kuda. Boleh main ATV, kalau you nampak ATV ada kat sini, kita punya ATV nanti, you tengok kat sini kita punya ATV. So these are all the classes of ATV bikes lah yang kita ada. Okay, faham. Classes of ATV bike. So budak kecil boleh, orang tua boleh, dan kalau nak buat macam event tour pun boleh. Kita buat ecotourism. Ecotourism maknanya kita ada 700 hectares worth of land besar. So dari situ bila you jalan-jalan, you akan nampak lah pemandangan. Dan kita juga farm kita sebelah Farm Fresh punya farm. Jadi siapa tahu Farm Fresh, kita dekat sebelah je, kita jiran. Okay. So kita kasih buat specialty of ownership program. Maknanya nak gembala kambing, you tak ada tanah, you tak ada means, kita boleh assist you daripada situ untuk gembala kambing. So daripada sini bila you dah gembala kambing, ini adalah you punya asset. Jadi untuk you punya retirement days, dia akan membantu you lah di sini. Jadi kalau you dah confidence dengan kita punya asset, you nak berkembang lagi, boleh ajak you punya family and friends buat sama-sama gembala kambing, jalankan sunnah, dan ini juga adalah syariah compliant, insya-Allah. So okay bang, saya tengok Alia Rice betul. Founded tahun 2015. Betul. Macam mana boleh tertumbuhnya? Okey, boleh. Alright, so melalui kita punya teraju, nama dia Datuk Sri Ashraf.
So dia dulu ada kambing, ada farm dekat Mersing. Dia mula daripada less than 5 dalam 3 gitu. Jadi sekarang dah beribu dia punya kambing. Dan dari sini dia nampak yang dia benefit daripada bergembala kambing. So dia buka kepada public untuk Singapura dan Malaysia untuk gembala kambing sama-sama dengan kita. Jadi situ juga ada returns, investment untuk usaha lanjut atau untuk buat duit untuk anak-anak tu semua, whatever that you need, insyaAllah. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so untuk sesiapa yang berminat boleh kontak Abang Azahari, nama saya Azahari, yes, di Aliaris Farm. Aliaris Farm. Kita ada di Facebook, TikTok, Instagram, you name it. InsyaAllah kita ada di situ. Every single day kita akan answer you punya enquiries untuk membantu, insyaAllah. Dan untuk visitor yang pengunjung datang boleh terus datang ke booth. Boleh? Berkaitan dengan booth 26, yes. 26. So boleh cari Abang Azahari kita. Yes, terima kasih, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum semua. Terima kasih bang. Okay, sudi hadir dalam channel YouTube Broken Chain Brotherhood. Alright, saya follow. Okay, thank you. Okay guys, itu dia sedikit buku yang ada kat sini. Nas, bang. Apa lagi yang perlu kita buat kat sini, Nas? Okay bang, memandangkan kita dah interview orang-orang kan. Apa kata kita interview orang yang jual air bang? Lala kita boleh minta air sekali, saya haus ni bang. Okay, boleh, let's go. Boleh bang. Jom. Dah. Saya nampak air, saya tak boleh lah. Okey, sekarang ni selain daripada buku pemotoran, betul bang, kat sini pun menyediakan bermacam-macam aneka makanan dan minuman. Bang, bang, sekejap bang. Dengar bang. Perut saya dah berkeruncung lah. Alamak, abang dengar dia dah berkeruncung, tekak dah kering bang. Dia macam bunyi lagu-lagu macam lagu Shed mana? Betul bang. Sebab apa bang? Malam ni dia datang bang. Malam ni guys, jangan tak datang. Shed datang dekat International Bike Week ni. Betul. Untuk persembahan. Okay, so, dah bertunggu lama, jom kita sampai dia dulu. YouTube channel Broken Chain Brotherhood bang. Okey bang, sekarang ni saya nak abang kenalkan diri abang. Okey. Saya Wanesh Bilu dari Penang. Saya actually pengarah untuk Harley Davidson Group chapter Penang dan juga pengarah BB Motorsport. Okey, itulah. Okey bang, boleh tak abang cerita sedikit sebanyak tentang pemotoran ni? Abang sebagai player Harley Davidson, boleh tak ceritakan pengalaman abang? Pengalaman saya sebagai rider, saya respect semua jenis motosikal. Pasal time kita remaja tu memanglah kita pakai Yamaha Sport, EX5, C70. So kita naik dari kecil, motor kecil. So walaupun saya pakai Harley Davidson, saya memang respect semua bikers. So saya tengok motor kecil saya hello dekat R&R ke tepi jalan ke, budak-budak santai-santai, I hello dekat diorang, bagi semangat dengan diorang. Pasal kalau kita sebagai Harley owner, kalau kita sombong sangat, kita orang yang apalah pakai motor. Betul. Yang tu saya punya prinsipal lah. Ya, betul. Okey bang, abang presiden Harley Davidson Penang bang Betul. Bang, abang biasa buat event-event besar bang macam ni. Selain daripada Malaysia, ada tak negara-negara luar abang pergi? Oh ya, kalau tanya saya memang suka pergi Thailand punya bike week. Sebab diorang punya culture budaya di Thailand tu lebih kurang juga macam Malaysia kita, santai, brotherhood semua, tapi diorang enjoy maksimum lah. Okey, dia memang hiburan dia memang bikers custom bike, boleh nampak custom bike macam-macam. Itulah. Okey bang, untuk viewer kat luar sana, subscriber Broken Chain Brotherhood, apa kata-kata nasihat daripada abang presiden?
Okey. Yang mana berminat dengan Harley Davidson. Okey, peminat Harley Davidson dengan rider-rider motor mana pun tak kisah, ride safe. Nombor 1, ride safe. Jangan ride dan membahayakan diri. Okey, yang ni bukan swimming ke gimnastik ke, tak ada. Yang ni you shieldkan body you. Kalau you jatuh dari kereta, kalau kereta langgar, dia ada body. Motor tak ada body, kita body kita je lah, kulit kita. So kulit kita soft, mesti akan jadi masalah. So jaga diri dulu, sayangkan keluarga anda, your girlfriend, your wife, your mother, everybody. Think of them before you ride and pray to God. Thank you. Thank you brother-brother kita datang interview saya. Semoga selamat, berjaya. Baik bro. Okay bro, thank you. Okay, itu dah kata-kata nasihat daripada Abang Presiden Harley Davidson. Okay, itu dia. Jumpa di next video sebentar lagi. Okay, bye. Okay guys, selesai sudah kita punya vlog di International Bike Week Desaru 2025. Okay guys, destinasi seterusnya kita akan bergerak ke Asam Pedas Mak Kia. Okay guys, welcome back. Okay guys, hari ni kita, bukan hari ni, sekarang ni kita berada di Asam Pedas Mak Kia dekat Punggai. Okay, kita makan dengan kita punya brother-brother Broken Chain Brotherhood. Okay, so kita nak sembang dengan dia orang. Macam mana menu hari ni, okey tak? Kita tanya seorang dua yang dekat dalam ni Okay, jom. Okay guys, sekarang kita bersama dengan player tegar Broken Chain Brotherhood, Abang Roy and Kak Ju selaku organizer Broken Chain Brotherhood. Dia adalah kita punya supporter daripada KS Empire. Okay, so kita nak tanya sepatah dua kata daripada Abang Roy dulu. Macam mana makan kat sini? Abang Roy, boleh cerita sikit makan sini macam mana, okey tak? Warahmatullahi wabarakatuh. Makanan dekat sini macam mana sayang? Saya bagi 5 bintang lah. 5 bintang bang. 5 bintang. Pasal kenapa abang bagi 5 bintang? Sebab dia punya kelainan cita rasa lah. Zal, Afzal Fatihah. Alright. Okay, alright. Pasal apa? Dia ada ulau-ulau. Last kita ada dessert. Dessert yang menarik tu. Jadi kata-kata yang mana belum try kat sini, datanglah beramai-ramai. Baik. Ya, hari ni kita dengar baik group Zal. Betul. Family babe. Betul. Ramai ini kita bang Abang tengok ramai bang Broken Chain makin lama makin bertambah. Betul. Kita perlukan quality dan ukhuwah. Bukan quantity. Betul. Ukhuwah penting. Okey bang Roy. Okey, itu dia sepatah dua kata daripada Abang Roy kita. Okey, sekarang kita nak tanya dengan Akak Ju selaku KS Empire organizer. Okey Kak, macam mana Kak? Apa Okay, kalau nak cakap pasal makan, kat sini memang okey lah, sedap. Saya tak makan pedas macam biasa, semua tahu. So, boleh makan, Alhamdulillah. Boleh makan, walaupun Akak memang tak boleh makan pedas, tapi Akak boleh makan, Alhamdulillah. Okay. Tapi cuma cuaca panas sangat, jadi saya dah kelayuan di hujung Mekah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama-sama Kak. Terima kasih Kak, support Kak. Terima kasih. Itu dia daripada Kak Ju kita selaku KS Empire organizer. Okey, sekarang kita nak pergi tanya player-player yang lain. Okey, jom. Okey. Ni guys, kita punya player baru dalam Broken Chain Brotherhood. Ni banyak dia orang Melayu. Okey, so kita nak minta siapa yang boleh bercakap sikit.
Okey ni. Okey, sebelum tu ni player baru, kita nak berkenalan dengan dia dulu. Okey. Bang, siapa nama bang? Hai, nama saya Kevin. Kevin, abang daripada mana? Saya daripada Pasir Gudang. Daripada Pasir Gudang. Okey bang. Jentera apa bang? Saya pakai Ducati Panigale bang. Ducati Panigale. Okey. So abang baru dalam Broken Chain Brotherhood, betul? Yes, betul. Okey, macam mana abang rasa feel ride hari ni bersama Broken Chain Brotherhood? Rasa baik bang. Seronok So kalau ada ride lagi nak join lagi tak kita? Of course, mesti lah. Alhamdulillah, itu dia nampak itu dia daripada player baru tau. Dia baru masuk dan dia baru join, dia baru ikut kita tanya. So makanan macam mana hari ni? Makanan okey, so far okey. Okey. Baik Panas lah cuaca. Panas je, musim panas Panas. Okey, baik. Tapi so far semua okey lah. Semua okey. Ada apa-apa nak kata dengan kita punya viewer? Untuk yang berminat dengan Broken Chain? Berminat pada Broken Chain, silakan join lah. Baik. Kalau nak ride, nak rasa vibe yang macam mana nak cakap bang? Happening, family, santai. Korang boleh join lah. Okey. Itu dia kata-kata daripada Kevin, new Broken Chain Brotherhood. Okey Kevin, thank you. Okey, makan dulu kita makan dulu. Okey, ini ini brother kita juga. Dia orang lama lah dalam pemotoran. Okey bang, banyak-banyak ride abang join. Macam mana ride ni, okey tak? Alhamdulillah, teratur. Kita dah plan daripada awal, cantik, semua dah booking tempat, dah bayar. Jadi kita tak payah nak pening-pening berebut, nak datang, nak berebut meja. Kita datang, terus Alhamdulillah. So, awak seronok dalam ride ni Seronok. So, baik, Alhamdulillah. Teratur, terancang. Baik, Alhamdulillah. Okey, itu dia. Jadi tu apa? Dia panggil planner? Brotherhood planner. Broken Chain Brotherhood Management. Okey. Tahniah. Terima kasih. Okey. Kita memang dalam ride kita ni memang kita lebihkan kepada ride santai lah. Kan? Abang Zul. Ada apa-apa nak cakap? Okey, ni Abang Zul ni, Otai Bikers. Okey, bang. Ya, saya. Macam mana pengalaman abang hari ni? Hari ni alhamdulillah cuaca pun baik. Jadi kita combine hari ni memang terbaik lah. Setakat ini pasal kita pun ramai hari ni yang menyertai lah. Jadi saya harap akan datang ada lagi lah. Baik. Ride macam ni lagi ni Okey, itu dia kata-kata daripada Abang Zul, Otai Broken Chain Brotherhood. Okey, sekarang ni guys, terima kasih bang. Okey guys, sebenarnya kita hari ni kita collaboration dengan Watch tau. Group Watch daripada Pening. So kita nak tanya pula macam mana pengalaman dia. Jom guys. Ni kita berada bersama Watch Team daripada Pening. JB pun ada. Dia adalah collaboration dengan Broken Chain Brotherhood. So kita nak minta sepatah dua kata. Siapa yang boleh bersembang kita? Boleh? Okey. So, okey bang. Terima kasih sudi join dengan Broken Chain Brotherhood. Boleh tak abang cerita pengalaman abang ride bersama Broken Chain Brotherhood dengan viewer kita? Ni hari pertama lah pengalaman kita dengan Chain Brother. Semuanya teratur, semuanya well organized, dan yang kawan-kawan yang ada ni pun semua menepati masa lah, yang seronok, yang mengejutkan saya lah. Dan semua sangat selesa lah ride dengan Chain Brother. Baik bang, terima kasih bang terima kasih bang. Okey bang. So bang, untuk grup-grup lain yang nak join dengan kita orang, maksudnya geng-geng bang, abang galakkan tak? Tim-tim orang lain. Senang sebenarnya. Kita pun tak ada brief apa-apa. Tapi bila on-site tu ada je lah yang dia communicate kan. Jadi kita gerak ikut kumpulan beramai-ramai. Baik. Jadi tak susah lah sebenarnya. Yang penting semua macam satu kepala lah. Yes, itu yang kita nak dalam program kita. Okey bang, terima kasih bang. Terima kasih. Okey bang, mari bang. Okey, sekarang kita bersama kan pada ni player pun juga. Okey, so kita nak tanya dengan dia macam mana pengalaman ride bersama Broken Chain Brotherhood. Okey, boleh cerita. Okay, selamat tengah hari semua. Saya Rider Watch. So far pengalaman ride bersama dengan Broken Chain good, awesome. So kita ride memang santai-santai lah. Santai, okey. So makan macam mana hari ni, okey tak? Makanan okey, sudah. Boleh repeat lagi bang? Boleh. Terus baik. Okey bang, thank you boleh mas. Okey. Okey, itu dia sepatah dua kata daripada Team Watch so kita selepas ni kita akan pergi ke destinasi yang seterusnya. Stay tuned guys. Bye bye.
Okay guys, sampai di sini saja vlog International Bike Week 2025 kita. Untuk video yang seterusnya, tunggu di next episode. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton video ini. Jangan lupa support saya, share, subscribe dan like. InsyaAllah kita akan sajikan lagi video-video yang terbaik daripada Broken Chain Brotherhood. Tunggu kami di next video. Assalamualaikum, bye-bye. Broken Chain Brotherhood!